Masalah air masalah air. Air tak ada. Air tak ada. Air tak ada. Punca dari kata ayam ni. Pasti sebab air tak ada. Air ni air tak ada. Isu air di Kelantan bukanlah suatu perkara yang baru, malahan sudah berpuluh tahun lamanya. Pelbagai aduan telah dibuat namun masih berada di tahap yang sama, seolah-olah keluhan yang diberikan tidak memberi makna apa-apa. Beredar satu video yang tular di media sosial yang mana berlakunya kebakaran di Pasir Putih Kelantan. Namun, bomba tidak boleh melakukan tugasnya kerana ketiadaan air. Kesian dekat rakyat yang terpaksa menanggung beban. Bukanlah hendak mempolitikkan musibah yang dihadapi oleh rakyat, tetapi inilah pentingnya memilih pemimpin yang bertanggungjawab dan pandai, bukan hanya setakat menanam tebu di tepi bibir. Masalah air di Kelantan ini adalah isu yang berpanjangan yang berkait rapat dengan kelemahan infrastruktur, pencemaran sumber air dan kekangan kewangan negeri. Oleh kerana pengurusan bekalan air di bawah bidang kuasa negeri, maka Air Kelantan Sdn Bhd atau AKSB bertanggungjawab terhadap operasi bekalan air di negeri itu. Kerajaan Persekutuan beberapa kali campur tangan untuk menangani masalah ini dengan menyalurkan ratusan juta ringgit kepada Kelantan supaya dapat tingkatkan kualiti air di negeri berkenaan. Tukar baik, apa baik baru tu lah. Mugolah ni air sampai papai, sampai baris dia tak belakang ni. Air ijaz, air ijaz saya molek. Tidak gitu Ni kat duk belaruk di Tesco, geger di Tesco tak ada air. Di belakangmu tidak air dalam sungai tu, mu gila. Geger belaruk di Tesco tak ada air, Kelantan tu cukup air. Di belakang dia dalam sungai penuh. Oh, terkejut dalam sungai tu lah minum siapa kenyek. Tapi sayang seribu kali sayang, disebabkan dakyah atau fitnah yang dibawa oleh PAS bahawa PMS itulah, PMS inilah, Malaysia dijajah lah, apalah, sehingga kan ramai masyarakat yang terpedaya dengan kenyataan tersebut. Kalau mereka boleh mentadbir dengan baik, dengan elok, bolehlah diterima di akal. Tetapi kalau lebuh raya pun ada yang cakap tak apalah, raya cuma setahun sekali je. Apa yang menteri diorang cakap kena terima hakikat. Sedih dapat menteri macam ni. Kalau tak percaya sangat dengan parti Pakatan Harapan, cuba tengok Arun Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim yang berjaya menaik taraf wajah Pasar Siti Khadijah yang bertahun-tahun mentadbir pun tak boleh nak buat bagi elok, sedangkan pasar tersebut merupakan tumpah pelancong. Tapi itulah, tetap ada juga yang tak bersyukur dengan melontarkan kata-kata nista terhadap kerajaan Madani. Tapi apa nak buat? Yang pasti kerajaan pada hari ini akan terus berbakti kepada rakyat.